Okey, ini ialah Ready ataupun rebak digital, yang mana dalam rebak digital ini semua perkara-perkara tentang sekolah dimasukkan dan ianya digunakan 100% oleh semua guru dan juga staf. Okey, di dalam ini cara saya menyusun site sekolah ini. Pertama sekali, bahagian home ini kita letakkanlah pengenalan tentang apa itu Ready. Okey, kemudian apa kandungan yang ada dan juga pautan ke sistem-sistem yang biasa digunakan. Okey, seterusnya di dalam profil sekolah, kita masukkanlah seberapa banyak maklumat yang kita dah ada. Okey, gambar staff, kemudian visi misi, hala tuju sekolah, dan kemudian ada logo, lencana, sejarah sekolah dan sebagainya lagi kita masukkan di bahagian profil. Baik, seterusnya kita lihat pula bahagian pengurusan pentadbiran. Jadi pengurusan dan pentadbiran yang ada dekat dalam site ini kita susun mengikut MySG supaya ia melatih guru-guru untuk mengenal pasti sesuatu perkara itu dia duduk di bawah bidang apa. Contoh dalam pengurusan sumber manusia, apa yang perlu ada dalam pengurusan sumber manusia, bahagian kewangan, akaun dan aset. Jadi semua guru termasuk juga staf memang mereka mengakses sites Ready ini sentiasa. Okey, dan di setiap bidang-bidang ini memang kita sediakan dia punya OPR lah. Okay, sebagai contoh di sini kita ada OPR untuk pengurusan, dan kemudian semua OPR pengurusan kita simpan di sini, kita hanya klik sahajalah untuk kita melihat apa yang dah kami buatlah di SK Rebak di bahagian pengurusan. Jadi semuanya ada, senang diakses. Baik, kemudian kita lihat pula bahagian kurikulum. Okey, untuk bahagian kurikulum pun sama juga. Okey, kita menyusun mengikut kepada MySG. Di sini ada panitia mata pelajaran, semua panitia dia duduk dekat dalam ni lah. Jadi dalam ni semua ada fail-fail tentang panitia, maklumat panitia. Okey, semua pentaksiran ada di sini. Untuk program akademik semua kita dah senaraikan, dan juga kita juga menyediakan OPR kurikulum. Jadi OPR kurikulum yang kita buat dalam bentuk seperti notice board inilah, bagi memudahkan kita untuk melihat siapa yang dah isi OPR, siapa yang belum. Okey, jadi setakat ini memang kita lihat di sini kosong kerana guru-guru di sekolah sedang berusaha untuk menyiapkan bahagian panitia masing-masing lah. Sebab saya pun baru masuk bulan berapa dan benda ini pun baru sahaja bermula, jadi mereka sedang berusaha. Okey, kemudian kita lihat pula bahagian HEM, sama jugalah. Okey, pengurusan 3K duduk bahagian HEM, BNK. So ini dah adalah dia punya OPR. Kita boleh lihat di sini lah, ni OPR-nya. Baik, kita membuat OPR, kita wujudkan OPR sebegini bagi memudahkan kita mengenal pasti bahagian apa yang belum. Okey, bahagian apa yang belum membuat kemas kini, dan ini memudahkan untuk SKAS nanti. Baik, seterusnya kita lihat kepada core curriculum, sama jugalah. Okey, semua dia punya intipati core curriculum duduk dekat dalam ni, dan ini ialah OPR untuk core curriculum. Masih ada yang belum lagi mengisilah, banyak lagi sebab ini pun baru sahaja bermula. Kemudian di sini juga kita sediakan ruangan untuk TS25 ataupun program yang baru nantilah, RS35, dan dalam ini memang sudah ada semua modul. Okey, untuk dirujuklah. Okey, dia memudahkanlah, so kita boleh klik di sini. Dan akhir sekali bahagian pencapaian ini belum selesai lagi lah. Okey, sebab dalam pencapaian ini yang kita sasarkan ialah dia akan keluar rumusan tentang semua pencapaian sekolah, pencapaian guru. Yang ini lebih kepada SKAS lah. So daripada analisis nanti baru kita akan boleh melihat siapa yang berapa orang yang dah ke peringkat negeri, kebangsaan dan lain-lain lagi. Okay.